kita punya kekecewaan hasil daripada kombinasi dua perkara. Realiti yang berlaku dan kehendak kita. Jadi kalau realiti itu kita yang tak boleh kawal, tapi kehendak kita sangat tinggi. So kalau matematiknya, A berpendapat peribadi bonda, I may be wrong, but this is bonda punya prinsip lama dah, because bonda dengar satu motivasi lama dulu, maybe 15 years ago. Kata reputasi kita ini berada bukan dekat diri kita, tapi di minda orang di luar kita, yang kita tidak ada kuasa. Ya, kita tidak ada kuasa mengubah apa orang fikir tentang kita, sebab manusia ada filter masing-masing, ada lensa kehidupan masing-masing, dan cara mereka melihat kita dan melihat dunia bergantung kepada cara mereka dibesarkan daripada kecil. Dia punya subconscious mind programming, dia punya paradigma, dia punya belief system yang limiting atau empowering belief. So kita tidak boleh kawal apa orang fikir tentang kita. Itulah reputasi. Itu dia panggil pencitraan, image building, branding. Kan banyak orang kata branding, image building, jaga image. Itu semua branding Allah tengok ke manusia tengok? Saya rasa kita semua sekarang ni sedang sibuk nak jadi orang baik, orang bahagia membahagiakan. Tapi kadang-kadang tak tahu macam mana, ya. Hari ini saya nak kongsi satu niat saya semasa berada di dunia ini untuk menyampaikan kepada semua sahabat-sahabat hamba Allah di luar sana bahawa kita ini perlu menjadi orang berbeza untuk dapat kehidupan berbeza. Definisi kenal diri, apa kita tahu, apabila kita tahu daripada mana kita datang, kenapa kita datang dan ke mana nak pergi. Ingat ni. So cuba kita fikir situasi di mana dia dah baik dah, tapi tak nak balik. Macam kita sekarang, kita dah baik dah. Kan? Ada rumah, ada isteri, ada anak, ada perniagaan, ada status, ada followers, ada everything. Itu dia dah sihat lah tu kononnya. Tetapi dia tak nak balik. Itu dia panggil spiritual amnesia. Spiritual amnesia. Amnesia means lupa, kan? Spiritual amnesia means kita lupa perjalanan roh kita. Kenapa merana sekarang? Sebab you all bercinta dengan syarat. Kenapa Puteri Gunung Ledang? Macam mana dia mengelakkan daripada kena kahwin oleh Sultan? Dia buat syarat banyak, tak dapat akhirnya, kan? So syarat-syarat itu akan menjadi penderitaan. So kalau you all hidup ni, hidup bukan dengan hati. You all hidup dengan nafsu dan akal. Fokus pada akal, fokus pada physical saja, you are going to suffer for the rest of your life. I'm telling you. Selagi you all tidak belajar menghidupkan jiwa, tidak belajar falsafah cinta sejati, believe me, the whole world will fall against you. Bonda nak ucap takziah, kesian. Bonda umur macam ni baru tahu, ya Allah. The number one cause of problem in this world is kurang keyakinan diri. Maka bermulalah akhlak yang tidak baik. Dan sebenarnya kurangnya self-confidence tu disebabkan kurang yakin pada Allah
Kenapa? Kerana tidak kenal diri dan tidak kenal Allah Azza wa Jalla. Sebab tanpa yakin, kita tidak boleh ikhlas. Sebab ikhlas tu apabila kita tidak bergantung pada makhluk, tidak mengharap pada makhluk, kita hanya mengharapkan Allah. So only when you yakin Allah yang akan maha melihat semua sifat 20 Allah, semua nama-nama Allah, you yakin yang itu, subhanallah, you run the world like empty check. Berapa nak ceceng. Orang yakin. Macam your best tak? Kalau you dapat daripada orang billionaire, okay, this is my credit card, this is my blank check, nak beli apa beli. Tulis nak apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, tak dapat saya gambarkan betapa bahagianya saya dapat jumpa you all hari ini. Dan the fact that you are here is no accident. Tidak ada kebetulan dalam hidup ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjemput you all dengan izinnya untuk berada bersama-sama dalam satu ukhuwah, dalam satu halaqah, dalam satu niat, tidak ada lain melainkan ingin menjadi hamba Allah yang lebih baik. Kita ingin menjadi hamba Allah yang lebih baik. Kenapa? Sebab kita tahu kadang-kadang dalam hidup ni kita rasa tak best. Jadi tujuan PMC Plus 6 ialah menyeru you all semua pada kebaikan dan menjalani A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Syukur sangat hari ni, pagi ni Allah beri kita kesempatan walaupun apa-apa saja ujian, dugaan kan, kita terus bernafas, Allah beri kita peluang. Syukur alhamdulillah, terlalu banyak sangat perkara yang boleh kita syukuri. Ingat semalam Bonda ada berpesan, antara 2 kali 5 ni kalau ambil pembaris pun tak ada. Ni ambil pembaris sekejap. Ni kalau telefon ni kan, berapa ni? Ini berapa cm kali berapa cm ni, boleh kata 7,5 kali apa dah pembaris ni warna pink. 7,5 kali lebih kurang 16 lah. 7,5 kali 16, ambil lah 7 kali 16. Jadi dunia kita memang kat sini je lah kan, tengok kan. Jadi sedangkan bila Bonda kata tengok kiri, tengok kanan, tengok langit hari ni redup, cantik, cuaca pun sedap saja kan. Damai, burung pun popek kat belakang memuji Allah, berzikir kepada Allah kan. Pagi yang cukup bahagia hari Ahad, dapat bersama keluarga. Jadi Allah berikan kita, Allah pinjamkan, ingat Allah pinjamkan nafas kita buat sehari lagi, insyaAllah, mudah-mudahan. Jadi mari kita mulakan dengan menzahirkan rasa syukur alhamdulillah pada Allah SWT. Sambil-sambil kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Mari kita mulakan majlis kita pagi ni dengan umul kitab Al-Fatihah. Baik Bonda, sekejap lagi kita akan dengarkan soalan-soalan daripada rakan-rakan kita. Alif ready tanya segmen Tanyalah Bonda. Jadi Tanyalah Bonda dia adalah segmen kalau sesiapa saja yang teringin nak tanya spesifik kepada situasi dia dan sebagainya. Jadi Bonda akan cuba ulas mengikut pandangan dan pengalaman Bonda. Jadi kalau orang kata, Bonda cakap macam ni, sebab tu saya katakan lebih awal, Bonda itu berdasarkan pengalaman, pengamatan Bonda, nasihat sebagai orang yang lebih matang, lebih ada pengalaman kepada anak-anak Bonda yang bertanya ya. Jadi kalau kata tak sesuai dengan awak jangan ambil, awak ambil yang sesuai dengan awak. Macam itulah ya. Jadi mari kita mulakan dulu pagi ni juga dengan potongan hadis muka surat 344. Catat muka surat 344, hadis nombor 161 Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Anas bin Malik
radhiyallahu anhu berkata bahawa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah SWT berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selama mana pun engkau terus berdoa kepadaku dan menaruh harap terhadap pengampunanku, maka aku akan terus mengampunimu walau betapa banyak dosa kamu, dan aku tidak akan hiraukan. Yakni, mengampunimu bukanlah satu perkara yang berat bagiku, walau banyak mana sekalipun dosamu. Wahai anak Adam, walau dosamu mencecah ke langit sekalipun, namun masih engkau memohon keampunan daripadaku, maka tetap aku akan ampuni kamu dan aku tidak akan hiraukan. Riwayat Tirmizi. Maksudnya, kita ni dosa banyak manalah, walaupun menggunung tinggi. Kau ingat lagu Raihan? Tuhan, dosaku menggunung tinggi, namun rahmat-Mu selangit luas. Itu masuk pertandingan nasyid tak berjaya walaupun ke pusingan seterusnya. Tapi maksudnya begini, Allah tu Maha Pengasih Maha Penyayang. Orang kata, bini aku ketawa ke aku. Orang kata kita macam mana, orang kata kita jahat, kita ni mungkin ada perangai tak elok, mungkin kita belum pakai tudung, kita belum pakai pakaian menutup aurat, kita ikhtiarlah, kita usahalah. Kan kita ada perangai-perangai buruk yang lalu membuatkan kita rasa macam emosi kita tertekan, memanjang emosi kita tertekan. Kat sini Allah dah kata, siapa pun kamu, selagi mana kita nak mohon taubat, Allah tetap akan mengampuni kita. Mari kita istighfar semuanya majlis ini, minta keampunan sungguh-sungguh pada Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Jadi saya minta, macam inilah saya pernah terdengar kata-kata ni saya petik. Orang-orang yang lebih awal daripada saya, lebih berumur daripada saya, berusia daripada saya, lebih berilmu daripada saya, mengatakan bahawa kita ni suka sangat ambil kerja Tuhan. Kerja Tuhan, iaitu kita menghukum orang. Oh, dia ni ajar salah ni masuk neraka. Oh, ini perangai tak elok ni Allah laknat dia. Astaghfirullahalazim. Tolonglah kita ni, rakyat Malaysia ni, satu penyakit barah yang sedang berlaku dalam masyarakat negara kita ni, dalam netizen ni, mudah sangat menghukum orang. Mencerca, gali kubur dia, cari salah dia, membongkar, mencari. Ya Allah, kalau orang tu kain koyak, dia nak, kalau boleh dia nak bogilkan orang tu. Wa na'udzubillahi min zalik. Kenapa perangai kita jadi macam tu? Inilah penyakit. Barangkali inilah tekanan emosi yang memanjang akan kita akan sentuh hari ini. Baik, Bonda, sebelum kita nak bersama dengan Abang Adam kita, mari kita nak dengarkan Bonda soalan-soalan daripada anak-anak Bonda. Dan Bonda sihat hari ni, pagi ni? Alhamdulillah, syukur. Malam tadi session dengan Mama Tia. Kalau itu session tergempar because feedback daripada kawan-kawan yang anak dia tak faham bahasa Melayu. But remaja sekarang ni sangat tertekan. Lepas dapat SPM, mereka tertekan sekat setengah ayah tu, walaupun dah dapat straight A pun marah lagi. So anak-anak sangat tertekan. So, Allah Akbar. Saya rasa kesian. Yelah, kalau kita yang dewasa, yang dah berumur pun, yelah, perangai pun macam mana. Bayangkan. Jadi Bonda takut ketandusan akhlak, ketandusan kasih sayang. So cakap kita tak apa, kita buat je, tergempar. Kita nak fokus, daripada sibuk kita nak kita nak bina bangunan banyak-banyak yang cantik. Janganlah untuk bangunan yang dah ada. Baik, kita tak nak jadi anak-anak kita, jangan jadikan anak kita ni trofi untuk di-display ataupun kuda tunggangan lah Bunda. Ya, jangan jadi contoh baiklah. And believe me, baru tadi Bunda cakap sikit dah lepas lepas solat subuh kat wahai kat ayah. Saya Bunda kata, mulakan hari-hari untuk mencari ilmu, jangan tengok berita. So kita fokus mata kita. So Bunda buat macam kata tu lah, tengok sini atau tengok Quran. Sebab tadi bila baca hadis, Bunda time. Kita orang baca Bunda time, baca hadis, satu hadis tu cuma 75 saat. Allah. Itu kalau yang panjang lah. 75 saat Bunda buat metafor. Okay. Baca hadis 75 saat, dia kata apa? Antara orang berilmu dengan orang abid, yang mana senang ditipu syaitan ialah orang yang abid. Because tak ada ilmu. So kalau kita ni bukan pencinta ilmu, mencari ilmu, maka alangkah ruginya hidup kita. Sebab itu penting untuk kita jaga masa dengan baik. Allah. Masya Allah. Baik. InsyaAllah. Syukur. Mari kita dengarkan dulu soalan daripada anak-anak Bonda. Alif, dah ready ke soalan ni? Mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Nik Zaris Nalisa. Okey, soalan saya untuk Bonda. Alhamdulillah saya dah memang
mengamalkan dan mengikuti kelas PMC plus 6, and alhamdulillah benda tu sangat membantu and banyak mengubah hidup saya. So soalan saya, macam mana kita nak bukan convince lah, macam mana, sebab kita dapat satu ilmu yang dapat mengubah hidup kita, dapat mengubah cara kita memandang dunia. Dan of course kita nak benda apa yang kita rasa kita dapat ilmu ni, kita nak juga orang yang kita sayang, macam keluarga kita, parents kita, adik-beradik kita yang kita sangat-sangat, maksudnya mereka tu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Kita pun nak dia ada the same journey. Sebab kadang-kadang saya personally rasa macam selfish ke aku, sebab macam aku ni macam nak berubah seorang je. But at the same time saya nak semua family member saya, adik-beradik saya rasa apa yang saya rasa. Okay. Faham, Masya Allah. Baiknya dia, Masya Allah Bonda. Hati yang baik, hati yang bersih. Silakan Bonda. Dengar tak nada intonasi, so you know what level of emotion she's saying. Okay, tak apa. So Bonda jawab soalan dengan metafora je. Kita sedang makan makanan sedap. Kita nak semua orang rasa makanan yang sedap. So boleh tak kita ambil makanan yang kita makan tu masuk. Orang mesti tak suka. So bila kita nak orang berubah, first remember hidayah milik Allah. Kita ni hanya alat, dan the best dakwah is not what you say, it's what you do, who you are becoming, siapa you are jadi. So kalau kita nak orang makan sihat, kita jangan paksa dia makan sihat. Kita buat dulu, makan dulu, dan mereka lihat kesan makanan kita tu. So bila kita dah join ilmu ni, dah tahu very positive, your most important ultra living is your akhlak. So improve your akhlak, deposit emotional bank account, bila dia kaya, dia will listen to you. And the best thing to give is just sharing dengan segi ilmu, link dan sebagainya. But most important, show them love. Segala sifat buruk kita suka hukum, semua buang, then just doa for them. Wallahualam. Masya Allah. Baik, seterusnya Alif. Saya jawab pendek supaya nak dengar sharing. Okay, so get ready. So, bila metafora ni faham, okay. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bonda, KK dan sahabat 7am Club semua. Pertamanya saya bersyukur kepada Allah kerana soalan saya terpilih untuk sesi tanya with Bonda. Jadi sebenarnya persoalan yang saya nak tanyakan ni adalah persoalan yang dah lama terbuku di hati saya. Dan mungkin ini juga rezeki dari Allah untuk memberi semangat kepada saya untuk meyakinkan diri saya untuk kembali berkhidmat di sekolah. Saya sebenarnya adalah seorang guru dan saya dah lama follow Bonda sejak tahun 2012 lagi. Alhamdulillah, selepas tamat pengajian saya ditempatkan di sekolah berasrama penuh sebagai guru di sana. Jadi saya berasa sangat seronok kerana dapat meneruskan hikmat dan memberi manfaat pada ketika itu. Episod sedih saya bermula adalah apabila saya disahkan mengidap kanser tiroid pada tahun lepas. Dan saya juga telah menjalani pembedahan total tiroid pada tahun lepas juga pada bulan Ogos. Jadi sekarang ni saya sedang meneruskan rawatan secara berkala di Hospital Putrajaya dan juga di IKN Putrajaya. Jadi sejak mengidap kanser, suara saya juga ada jadi lemah lembut dan jadi saya tidak dapat bercakap dengan suara yang kuat seperti dulu. Jadi saya menyebabkan kurang keyakinan sebab suara ni penting bagi seorang guru kan. Jadi saya amat berharap pada satu hari nanti saya akan pulih sepenuhnya dan dapat mengembalikan semangat saya. Jadi saya amat berharap kalau Bonda dapat memberikan saya semangat bagaimana saya boleh
lebih yakin untuk kembali ke sekolah dan terus untuk mendidik anak bangsa dan hidup untuk memberi manfaat kepada anak-anak murid saya di sekolah. Terima kasih Bonda. Assalamualaikum. Masya Allah. Masya Allah, cikgu. Orang yang sangat mabur doa yang okey, apa Saya kata kita kita niat menyantuni cikgu dan kita niat kita ziarah cikgu dengan kasih sayang kita, sebab orang yang menziarah orang sakit ni 70,000 malaikat mendoakan dia. Dan orang yang sakit ni Allah sangat dekat dengan dia, dan bila kita sakit ni Allah akan ambil dosa kita. Bila Allah pulihkan, Allah ambil dosa yang lain, Allah pulang. For first, tahniah cikgu dipilih Allah untuk lebih dekat dengan Allah. Tetapi again, Bonda nak beri story. Bonda masa belajar dulu, Bonda kredit tahun 85, pada tahun 84, Bonda belajar psychiatry, di mana salah seorang profesor tu, ingat lagi nama dia Profesor Haq. Beliau pun ada macam cancer something, but he survive. Saya tak cancer ke apa. So suara dia talik, kalau bercakap macam ni. Tak dengar. So Bonda bila dia ambil Bonda exam Viva, Bonda gini. Prof, can you be a bit louder? Tetapi dia persisten. Bayangkan, dengan suara macam tu dia jadi profesor, dia mengajar non-stop. Because, itulah dia. Ini yang Bonda kata, in life, Bonda faham sebelum ni cikgu boleh buat semuanya, dan bila kita hilang suara, kita akan rasa kurang. So, ini something yang cikgu kena ubah, di mana kita ubah identiti kita. So your identity will determine your belief system and the story you tell and your habit dan tindakan. So sekarang cikgu kena ubah identiti cikgu, cakap, Alhamdulillah, aku gembira dan bersyukur Allah pilih aku dengan penyakit ini, dan dengan penyakit ini insya-Allah aku lebih dekat padamu, aku sentiasa bertaubat dengan kasih sayangku pada semua orang, dan aku yakin keyakinan aku bukan pada rupa paras atau fizikalku, tetapi dengan redha dan rahmatmu. Semoga ya Allah jadilah aku ini alat untuk menyampaikan rahmatmu, kasih sayang pada orang. Kau beri kekuatan, kau bukalah hati semua telinga orang, semua hati anak muridku, mendapat ilmu bermanfaat padaku. So cikgu fokus is how can I serve? You are doing benda baik dan redha saja. Okey, boleh cikgu boleh minta untuk sihat, tetapi cakap dengan Allah macam ni. Ya Allah, aku sakit, aku sihat. Yang penting you love me. That's all. Allah. Allah. Sebab dengar seorang guru kan, kita pun tanya kenapa suara dia perlahan kan. Bunda tengok betapa pantasnya kita kan. Kenapa suara perlahan? Bila dia cerita, Masya Allah kan. Itulah sikap kita, terburu-buru. Saya pun terburu-buru tanya, suara kenapa perlahan? Rupa memang dia dah cakap bahawa Masya Allah. Tengok, satu benda refleksi dia yang kita boleh tengok. Kita ni terburu-buru kan. Masya Allah, kita doakan cikgu kita sihat. Baik, seterusnya Alif. Assalamualaikum dan salam sayang pada Bonda, KK dan tim 7am Club. Alhamdulillah, nama saya Aziz. Sangat bersyukur diberikan peluang untuk bertanya Bonda secara terus. Bonda, ayah saya meninggalkan kami secara tiba-tiba tahun lepas. Dan Alhamdulillah, sebenarnya kami sangat bersyukur kerana apa yang Allah rencanakan untuk ayah sangat mudah. Ayah meninggal pada bulan September. Daripada itulah titik permulaan merubah kehidupan saya. Saya berhenti daripada kerjaya saya untuk meneruskan legasi perniagaan ayah, dan dalam masa yang sama saya tekad untuk menjaga ibu saya. Secara kebetulan saya adalah seorang saja anak perempuan daripada kami adik-beradik. Tapi saya dapati dari hari ke hari, bulan ke bulan, ianya tidak mudah untuk ibu menerima permergian ayah secara tiba-tiba. Jadi terdapat konflik yang mana bila kami di sisi ibu, cuba untuk menenangkan ibu, cuba untuk membahagiakan beliau. Beliau selalu berkata, kehadiran kami tidak sama seperti kehadiran ayah di samping beliau. Jadi keadaan ibu saya kejap okey, kejap tak okey, kejap sedih, kejap tak sedih. Saya tahu saya perlu kuat untuk ibu, walaupun saya pun rasa sangat kehilangan. Sekali-sekala timbul perasaan saya dah korbankan kerjaya dan saya bertahan untuk melayan kerana ibu. Tapi mampukah saya untuk bertahan? Mampukah saya, Bonda? Masya Allah, very genuine case. First kita
kita empathy, kita faham. Empathy merasa, akan imagine kalau tengok yang Aziz bertanya tadi, taklah ke mana, mungkin ibu dia bayi-bayi bonda. Sebelum tu tak boleh imagine kan uncle, Allah tak boleh cakap tadi. Dan ini something yang mak ibu selalu cakap, kita dengan suami ni macam nyawa lah. Bila suami tak ada memang pedih. Tetapi again, memang it's like this. Whenever you lose someone you sayang, medically it's normal to have grief reaction. Murung, sedih, it's normal up to 6 months. Maknanya it's okay to grieve, it's okay to sedih. Dan kita mesti macam kalau kita faham emosi yang Tuhan Adam akan bercerita lagi, because your emotion is very key in your life. It has to be, you always the first must faham, mesti sayang dia, mesti hargai dia, and of course bila dia kata tak sama, acknowledge, terima. You cannot say, mak ni kita orang, saya dah penat, never. Ingat Aziz, never rasa berjasa. Jangan rasa, oh I've done this. Minta maaf boleh cakap ke all lah. Penat, saya buat macam ni. No, never say that. Hilangkan keberadaan diri. Life is not about you and tak nampak diri kita. Banyakkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita tak ada daya upaya. Hati your mother dalam genggaman Allah. So your role as children, whatever she say, just love, unconditional love. Kita jangan terasa, bayangkan di hati dia sedang luka sangat. So you only jaga vitamin heal her. So kalau kita nak heal orang tu, macam ni kalau kita pun terluka. So you have to be the bigger person dan mensyukuri, and then you bayangkan how your mother hilang your father, you all pula. Imagine if I lose my mother. If it is my last day today, macam mana bahasa saya dengan dia? So anggap macam ni, you savor every moment berada dengan ibu, sebagai ubudiyah kepada Allah, dan kita tahu Allah paling sayang, paling suka 3 amalan, solat tepat waktu, berbakti pada ibu bapa dan jihad jalan Allah. Anggap ni your jihad, dan believe me, bonda yakin, bonda tak pernah tengok lagi orang yang berbakti pada ibu bapa yang memuliakan, membahagiakan ibu bapa yang Allah tak beri hidupnya baik. Congratulations Aziz, sama-sama kita doakan ya Allah sedekah Fatihah pada almarhum ayah Aziz. Kita doakan supaya ibu Aziz diberi ketenangan, sebab ketenangan itu dari Allah, milik Allah, insyaAllah. Allah. InsyaAllah, itulah dia benda. Betul, it's not easy untuk kita melihat, peribahasa Melayu kata apa, berat mata memandang berat lagi bahu memikul kan. Dia mesti rasa kekosongan. Betul, tadi faham betapa rasa kosong je bila tak ada pasangan hidup yang kalau dah hidup bersama 50 tahun, 60 tahun, macam best friend, macam nyawa lah. Half of you dah hilang kan. Macam ni rasa dia kan. Kadang apa yang dia cakap tu, dia nak ekspresi tapi bahasa tu mungkin tak dapat menggambarkan sebenarnya emosi di ketika itu. Kadang dia cakap anak-anak ni tak sama. Mungkin dia masukkan benda lain, tapi yelah dia tak nak susun bahasa tu tak berapa cepat kan, tak berapa tepat kan. Jadi tersalah anggap kan, jangan terasa hatilah. Selalu bonda pesan letak jawatan. InsyaAllah saya kalau kata bengang apa semua, letak je jawatan. Senang, aku hamba Allah. Mudah-mudahan. Baik. Jadi kepada anda semua kalau nak bertanya soalan, kat bawah ni ada link. Anda boleh tanyakan soalan kepada bonda. InsyaAllah kita akan cuba dari semasa ke semasa memperbaiki pembersihan jiwa kita. Yang mana bonda boleh beri pandangan, bonda beri pandangan. Ini secara peribadi, secara terbuka bonda beri pandangan. Ianya sesuai untuk orang yang bertanya, dan anda rasa ianya baik, anda boleh ambil ya. InsyaAllah, mudah-mudahan. Dan kita akan bersama dengan Abang Adam sekarang ni. Abang Adam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Dia mencari. Tu dia. Sihat ya? Syukur. Alhamdulillah, Talib. Thank you so much. How are you? Nampak semakin sihat dan semakin sihat. Maksudnya kalau sebelum ni saya dengar bunyi-bunyi batuk, hari ni dah tak ada dah. Alhamdulillah. Sihat, bagus, terbaik. Benda tu tak dapat nak elakkan. So jadi kalau batuk-batuk je lah. Abang Adam sekarang let go. Macam yang you all nak buat kelas PMC tu, let go. So please join. It's important to let go. Sebab ada benda yang dalam hidup kita ni boleh kita kontrol, ada yang tak boleh kontrol. Dan I think pada waktu yang sama, kalau boleh Abang Adam nak very quickly nak cakap kepada semua yang mungkin baca my post yesterday, dan juga yang mendengar perkongsian Dr. Ania dalam grup doctors tentang these are the doctors yang dapat impact COVID tu. Kita kena sabar dalam proses yang penyembuhan juga, sebab bidang ini masih lagi belum dikupas secara telitinya, Talib. Maksudnya macam Talib tanya tadi, Abang Adam okey ke tak? Abang Adam
want to answer okay. Tetapi dari segi fizikalnya semua terpulang pada penyembuhan dan proses penyembuhan, emosi memegang peranan, yang itu yang kita akan kupaskan. Minta maaf Abah Adam interrupt your question just now, but just want to share kepada semua sahabat-sahabat kita yang go through the process penyembuhan. I know it's not easy, kita sabar je. Faham. Semalam tajuk pun semalam baru cakap benda, tajuk pun terbaik, sabar. Ada campur sikit sabar dan sayang. Sayang semua kan. Ada plus point tu kan. Dan Badam, hari ni kita tengok persoalan-persoalan inilah yang berlaku sebagai kita manusia biasa, Badam. Kita ada ujian-ujian kita dan fizikal kita boleh nampak, Badam. Emosi yang kita tak nampak tu yang Badam katakan tadi. Macam tadi pertama dia nak ajak family dia pun berubah sama. Kedua cikgu, emosi dia nak mengajar tu, semangat dia nak mengajar dia, tapi Allah ambil benda yang paling penting, itu suara. Satu medium yang penting untuk dia disampaikan kepada anak murid. Ilmu akan boleh disampaikan dengan suara. Dan yang ketiga tadi, ibu dia kan, emosi ibu dia tu, ibu dia, emosi dia pula macam mana, dia dah berkorban. Jadi ada pertemuan emosi ni. Jadi ujian emosi ni memanjang. Kita tahu kat mana Betul. titik notah dia, kat mana bahagianya aku ni kan. Jadi Abang Adam boleh bantu kita tak? Overall saya bagi Abang Adam saya sini, saya nak dengar, saya akan mencelah bila perlu saja. Okey, silakan Abang Adam. Saya nak menikmati ilmu ni. Okey, Talib please mencelah. Kalau Talib nak tanya apa-apa, Abang Adam sangat-sangat okey, ya. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua sahabat-sahabat kita. Actually bila Abang Adam terdengar tentang cikgu tadi, Abang Adam terasa nak minta maaf dulu kepada kalian semua. Sebab yelah, Abang Adam pun dah lama tak join 7am Club, and when I hear a passion from a teacher, itulah satu amanah dan juga tanggungjawab yang diberi kepada Allah, diberi oleh Allah kepada yang digelar cikgu. And at the same time I feel like, ya Allah, dah lama Abang Adam tak berkongsi, Abang Adam tak bershare gara-gara waktu dan sebagainya. Dan Abang Adam doakan diberi keberkatan waktu, keterangan jiwa untuk setiap kali diberi peluang untuk share kepada 7am. I really see 7am ni satu grup yang sangat-sangat memberi manfaat kepada agama, bangsa dan juga negara. Kepada semua yang mendengar ni, Abang rasa emosi pula. I really hope that this group stay for the rest of your life, membina silaturahim, sebab hidup kita ni sangat short. Our time in this world is very, very short, guys. I'm very sorry being emotional, but my emotion ni dengan niat satu aja, kita nak cari redha Allah, dan ilmu ini sangat penting untuk kita menghargai guru seperti guru tadi, menghargai orang tua, membina silaturahim dan menjaga iman kita sebagai orang Islam. Dan salah satu cara kita menjaga iman ialah menghormati guru yang lebih tua daripada kita, yang kita rasa sebagai ibu. Tak kisah ibu ke ayah, kita kena hormatnya. Kita nak memberi komen, kita memberi komen dengan positif. Sebab komen positif ni akan menjadi kita punya unconscious mind dan akan keep sehingga kita punya generasi yang akan datang. Abang Adam sangat sensitif tentang iman ni sebab, seperti yang Talib tahu, I was not born lucky like most of you sebagai Islam. Allah saja yang maha mengetahui how expensive iman is. And bila Abang Adam tengok apa yang berlaku dekat social media, it hurts my heart sebab I just want all of us to masuk syurga, kepada yang memberi dan juga kepada yang menerima. And macam adik Talib ni tahu kan, the journey of my mom macam mana? 10 tahun. 10 years, Talib, is not a short time, 10 years, Talib bayangkan. Setiap last 10 days, I go to umrah. Macam Abang Adam cakap hari tu, Abang Adam pergi melaksanakan umrah sebab it's intensive. Abang Adam nak unconscious, Abang Adam penuh dengan Quran, zikir dan sebagainya. 10 tahun Abang Adam berdakwah pada ibu tentang Islam. It's not a short journey, guys. Bayangkan perasaan Abang Adam setiap kali cium pintu multazam. Itu aja doa Abang Adam. Ya Allah, please kabulkanlah permintaan aku ni. Sebab supaya ibu yang telah banyak berkorban
diberikan hidayah. Itu je Abang Adam minta. Hidayah, bukan kesihatan, bukan apa, hidayah je. Jadi kita harus menjaga tata tertib kita, iman kita kepada guru, kepada orang tua. Dan I'm just asking this very humbly. Kita hormat guru. Tak kisah guru kita kat sekolah ke, guru kita kat social media ke, guru kita kat rumah ke, we have to respect, ya. Abang Adam sangat sedih bila kita tengok cemuhan dekat social media semua ni dengan terhadap seorang guru, seorang wanita, kasar sangat, ya Allah. Abang Adam cuma satu je. Abang Adam doa je, doa supaya kita semua dilindungi daripada fitnah dunia. Sebab Abang Adam tahu apa yang kita buat dekat 7am ni lillah ta'ala. Abang Adam tahu. Dan dengan ini Abang Adam minta maaf jugalah sebab dah lama Abang Adam tak timbul dekat 7am dan berkongsi ilmu ialah dengan tanggungjawab yang Abang ada. Tapi Abang Adam cakap dengan bonda hari tu, I hope that 7am become my ladang pahala juga. I will do my best in share whatever I have. Sebab as I said Talib kan, COVID, post-COVID, Abang Adam tak tahu. Abang Adam tak tahu impactnya macam mana. Apa yang Abang Adam tahu satu saja, dengan saki-baki hidup yang Abang Adam ada, insya-Allah Abang Adam akan cuba buat yang terbaik. So, my time is very limited and I'm sure everyone feel the same. Kita tak tahu, Abang Adam tak tahu rahsia Allah. Inilah yang dinamakan rahsia Allah. Dan kita sebagai orang Islam sangat cukup sangat bahagia sebab kita mempunyai rukun iman kepada qada dengan qadar Allah. Therefore, we have to submit kepada semua apa yang Allah berikan kepada kita. Tak kisah masa baik, masa tak baik, semuanya hanya untuk menjadikan kita lebih manis bila kita berjumpa dengan Allah satu hari nanti. Jadi perkongsian Abang Adam hari ini ialah berkenaan dengan emosi. Sebab emosi ini seperti yang adik Talib cakap tadi, kita tak nampak. Dengan benda yang tak nampak ni, minta maaf sangat. I'm so sorry started with emotion crying pula ya. Tapi lah crying ni kerana Allah lah. Abang Adam hope that whatever that my emotion is to just to be closer to Allah. And if I can share satu slide sebagai mukadimah untuk kita start kita punya discussion. Slide ni menjadi satu framework kepada kita dan Abang Adam pernah go through benda ni dengan Talib banyak kali. Jadi sebelum Abang Adam nak share, mungkin bagus jugalah Abang Adam tanya kan. Talib ni akan setiap kali Abang Adam share, Abang Adam always start with belief system. Ya. Ya, belief system yang mana dia akan menghasilkan kita punya diri, emosi dan kita punya tindakan, ya. Dan hari ini Abang Adam suka untuk berkongsi satu framework yang sangat simple ni supaya menjadi satu pegangan dan juga pemahaman kita untuk perkongsian yang akan datang dan juga menjadi kita punya principal guidelines, ya. Senang supaya kita nak ingat, ya. Boleh, Baik. Okey, jadi Talib nampak, ya? Clear, jelas. Okey, Yang lain semua boleh ambil nota ni. Ini ya Allah, ilmu mahal ni. Ambil nota, tolong. Silakan Abang Adam, silakan. Ya, so ada dua slide. Abang Adam letak BM dan juga actually Puan Nazatul yang buat ni, Talib kenalkan. Bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. So kita start dengan bahasa Melayu. Kuasa minda tidak sedar. Actually Abang Adam dah go through dengan detail masa kepada sahabat-sahabat yang pernah join kelas Powerful Mind dulu kan, bulan November 2020 dulu. Alhamdulillah. Jadi kenapa Abang Adam cakap kuasa tidak main? Kalau kita lihat nombor 1 dengan nombor 2, dia merupakan datang daripada akal kita, ya. Sebelum ni nombor 1 Abang Adam letak sebagai belief system, ya. Tapi hari ini Abang Adam tukar sistem tapisan. Kenapa? Salah satu sistem tapisan kita ialah belief system. Belief system, sistem kepercayaan kita yang telah pun terbenam dalam kita punya akal, minda tidak sedar. Mungkin baik Abang Adam kupaskan sedikit tentang pemahaman kalian ataupun sahabat-sahabat tentang minda tidak sedar. Banyak yang telah digunakan sebab akal kita kepada yang belajar medicine mempunyai akal kiri dan juga akal kanan, ya. Dan itulah dari segi apa yang kita nampak, ya. Tetapi the power of the left is logic, the power of the right is the
Creative mind ataupun yang kita tengah kupas sekarang ialah minda tidak sedar. Ada yang menggunakan subconscious, ada yang gunakan unconscious. Abang Adam suka guna unconscious sebab inilah yang kita tak sedar bila dia masuk. Inilah yang kita langsung tak sedar bila kita masuk. Dan kita pernah cakap banyak kali, bila kita punya logic mind belum cukup develop, which is typically dia develop setelah umur 8 tahun ataupun 7 tahun ya. Jadi semasa anak kita masih lagi janin, masih lagi bayi dan sebagainya, masih bawah 7 tahun, kita punya minda tidak sedar atau unconscious mind or the right brain is so active. Jadi sangat penting untuk kita mengambil fakta ni supaya kita menggunakannya dengan baik, terutamanya dengan kepada semua anak-anak kita. Ya. Jadi jadi it's very important to understand kenapa kita kata tidak sedar, sebab kita tak boleh nak sedar all the time bila kita punya emotion, kita punya fikiran masuk. Ya. Sebagai contohnya sekarang kita tengah sedar yang kita tengah online, tapi kita tak sedar kan kita punya jantung tengah berdegup untuk menyalurkan darah-darah kita. Kita tak sedarkan mata kita tengah kelip supaya mata kita tak kering. Nampak tak betapa besarnya kuasa minda tidak sedar kita yang mengawal setiap pergerakan badan kita dan absorb setiap thoughts yang datang bertubi-tubi tanpa kita sedar. Itulah kuasa minda tidak sedar. Ya. Berbalik kepada 1, 2, 3, 4 dan 5. Senang Abang Adam letak number supaya kita ingat ya. 1 dan 2 ialah kita punya akalnya. Dia menjana kepada emosi. Dan emosi inilah yang akan menghasilkan tindakan. Dan tindakan kita lah yang menghasilkan hasil kehidupan kita. Jadi bila mana kita nak audit kita punya hasil kehidupan yang positif, tengok emosi kita. Contohnya bila kita dapat, contohnya adik-adik SPM yang baru dapat 11A. Bayangkan emosi mereka semasa mereka menjawab soalan-soalan peperiksaan. Confident, yakin sebab dah 2 tahun, 5 tahun dah belajar susah-susah. Sangat confident, jelas dengan soalan-soalan. They go with an exam with a clear mind, with a clear, number 2, dengan clear fikiran, dengan clear emotion, sangat jelas nak mendapat keputusan yang baik dan hasil tindakan mereka dapatlah kehidupan positif outcome ataupun result yang sangat positif. Ya. Sama juga kalau hasil kehidupan kita negatif, contohnya bayangkan kita diuji dengan penyakit contohnya. Macam Abang Nam share semalam, if I continue to think about the negativity of my symptom, penat, tak dapat nak tidur, sangat brute dan stuck in an emotion yang sangat negatif. Motivated tak Abang Adam nak jalan semalam dalam 7,000 steps, ataupun motivated tak nak zikir, motivated tak nak buat apa-apa je. Jadi inilah framework yang kita nak ingat bahawa semua emosi kita dah wujud daripada kita punya 1 dan 2 yang tak sedar. Jadi hari ini kita harus membuat keputusan untuk sangat aware on number 3, iaitu emosi yang timbul sometimes tanpa kita plan. Ya? Dan ada yang kita plan, which is conscious mind. Tapi ingat Talib kan, Abang Adam pernah cakap banyak kali benda ni, conscious mind kita cuma 5% ni guys. 95% ialah the power of your unconscious mind, ataupun ibu selalu cakap subconscious mind. Please remember this. Kita ada pilihan untuk fokus on 5% sahaja ataupun 95%. Persoalan yang mungkin timbul sekarang ni, bagaimana saya nak develop kita punya unconscious mind ataupun emosi tanpa kita plan. Itulah, bila kita nampak emosi kita negatif kan, kita dah nampak dah bahawa Masya Allah, semua yang wujud datang daripada semua kita punya kehidupan lampau. Macam contohnya macam Abang Adam sekarang, 43. So 43 of my life has keep satu takungan emosi positif ataupun negatif yang menjana trigger kepada setiap episod kehidupan kita. Dan kalau Talib tengok kan, Talib kan,
Tak kisah, Abang Nas cuma bagi contoh beberapa, macam contohnya COVID, SPM. Cuba tengok setiap episod kehidupan kita, semua menghasilkan emosi. Kalau Betul. kita dapat rejection, kita dapat negativity. Dengan isteri, kalau kita, contoh benda kecil, dengan suami benda kecil kita tersentak. Sebab kita dapat rejection, contohnya mungkin suami ataupun isteri memberi rejection secara tak langsung kan, mungkin dengan body language kita pun terasa tersentak. Nampak tak? Jadi kita ni ialah emotional being. Kita ni ialah satu ciptaan Allah yang sangat-sangat beremosi, yang mana emosi inilah yang menjana kehidupan kita. Jadi kita mempunyai pilihan pada hari ini untuk menjadi orang yang lebih sedar emosi, yang Prof, Ibu ataupun Bonda selalu cakap, kita jadi orang yang lebih sedar diri. Ya? Do you know how powerful that statement is, sedar diri? Sangat-sangat powerful, sebab that is what NLP try to do as well. That's what kita aim to do, yang mana pada hujungnya kita nak pastikan semua kita menjadi orang yang lebih sedar diri. Dengan mana bila kita lebih sedar diri, Talib, kita akan jadi sangat aware tentang setiap tindakan kita, yang mana dia akan menghasilkan result kehidupan. Ya? Jadi Abang Adam akan stop share benda ni. Dan okay, by the way, sebelum kita share, mungkin ramai nak tahu apakah sistem tapisan kita. Bonda cakap filtering kan. Jadi please remember this framework supaya dia menjadi panduan kepada kita semua. Ya. Baik. Dan sebelum ni Abang Adam selalu cakap sistem kepercayaan. That is one of the filter. Ya. Baik. Abang Adam, boleh ke saya nak mencelah sedikit? Saya tak izin. Boleh Boleh sangat. Bila saya tengok Abang Adam cakap tentang sistem tapisan ni, kita nak juga berkongsi, sebab saya ada rezeki, Allah beri saya peluang bertanya bersama ustaz-ustaz dan sebagainya. Sistem tapisan ni, kalau dalam bahasa kita panggil dia sebagai macam sangkaan. Kalau dalam Arab ni, kalau bahasa penceramah agama, dia akan sebut husnuzon. Ada dua. Husnuzon dan husnuzon. Jadi saya ada terbaca satu penulisan ni, Abang, saya minta izin sangat, bagi saya dalam 2-3 minit. Saya nak baca penulisan ni, sangat bagus. Di mana husnuzon ni adalah bersangka baik pada orang lain. Ini adalah perbuatan yang dituntut dari Islam, kerana berbaik sangka ini lebih baik daripada mengelakkan menuduh orang lain berbuat jahat. Di mana kata Sayyidina Umar bin Abdul Khattab radhiyallahu anhu, jangan kamu membuat sangkaan terhadap satu kalimah yang keluar daripada seorang saudara mukminmu kecuali kebaikan. Selagi kamu masih ada cara untuk meletakkannya di tempat yang baik. Maksudnya cari lagi kebaikan. Kenapa dia cakap macam ni? Cari kebaikan. Dan sebab apa? Orang yang berburuk sangka akan menimbulkan fitnah. Di mana dalam firman Allah surah Al-Isra ayat 36, janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya di akhirat tentang apa yang dilakukannya. Kamu tulis, dia bukan menulis saja tu Abang Adam, yang tergerak dalam hati pun dah dianggap dikira fitnah. Allah akan tanya apa kita lakukan. Dan saya nak tambah sikit lagi Abang Adam, di mana orang mengelakkan daripada penyelesaian hubungan manusia sama manusia kerana menuduh manusia lain tanpa bukti kukuh. Firman Allah lagi yang bermaksud dalam surah Al-Hujurat ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang yang fasik membawa satu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan satu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan. Jadi saya pun mengambil inisiatif periksa. Kenapa? Apa maksud fasik? Jadi saya pun cari apakah maksud fasik. Boleh Google je, boleh check dalam penceramah-penceramah yang ada. Diorang simpulkan ciri-ciri orang fasik ini. Pertama, tidak melakukan ibadah fardu dengan sempurna. Kedua, tidak mentaati perintah Allah SWT. Itu faham-fahamlah macam mana kenapa tidak mentaati perintah Allah Ta'ala. Ketiga, sering melakukan maksiat kepada Allah SWT. Keempat, tidak memiliki ilmu pengetahuan Islam yang sempurna. Kelima, suka bertindak mengikut dorongan hawa nafsu semata-mata. Keenam, mementingkan kehidupan di dunia dan lupa pada akhirat. Jadi Allah dah susun daripada bersangka baik jadi kepada fitnah, pada siapa yang membawa berita tu semua Allah suruh kita selidik. Tabayun tu panjang urusannya Abang Adam. Sebab tu sistem tapisan ni penting. Permulaan tu sangat penting Abang Adam. Dia akan membawa kepada hasil. Jadi kita nak go through benda yang paling penting, sistem tapisan ya Abang Adam. Bantu kita Abang Adam. Macam mana dari segi ilmunya? Masya Allah, ya Bari. Itulah soalan yang sangat-sangat
bagus, dan juga at the same time kupasan tadi tu Masya Allah, tahniah Talib is very good. Okay, so apa yang Talib cakap tadi, Abang nampak sebagai step by step yang apa Allah telah Rasulullah telah mengajar mengikut sunnah dan sebagainya kan. So in a context of kita kata apa yang kita belajar kat sekolah WH question kan, ingat tak Talib kita belajar WH question kan. So apa yang Talib beritahu tadi ialah the how to be able, how to use any situation dengan cara yang bertertib supaya kita sentiasa bersangka baik dengan perbezaan yang kita ada sebagai satu individu kepada individu yang lain. Ya, daripada framework yang telah Abang tunjuk tadi 1, 2, 3, 4, 5, nyata sekali bahawa 1 dengan 2 ialah merupakan ciptaan Allah yang membuatkan kita sangat berbeza. Ya, contohnya Talib mempunyai seorang isteri yang soleha dan juga mempunyai anak yang 4 orang kan Talib kan, dan mereka mempunyai genetik yang sama dengan Talib, tetapi kalau Talib tengok daripada kajian neuroscientist, mereka mempunyai sistem tapisan yang berbeza. Jadi Allah bila memberi bila sebagai orang Islam ni kita mempunyai kita mempunyai resources seperti sunnah yang Talib cakap tadi, kita harus gunakan untuk memastikan perbezaan yang ada dekat kita punya unconscious mind ditapis dan yang mempunyai tapisan yang berbeza, dan kita menggunakan semua step-step yang Talib cakap tadi untuk memastikan kita membuat kita research menapis dengan sebaiknya. Jadi I think it's time for me to show what is sistem tapisan, dan yang mana saya harap dia memberi penjelasan yang lebih jelas. So what Abang Adam nak show, apa yang Talib cakap tadi ialah the how ya. Apa yang Abang Adam nak show ialah the what, supaya kita jelas, oh inilah menjadikan kita ni sangat berbeza rupanya. Masya Allah, oh bonda berbeza dengan Abang Adam. Wow, Talib berbeza dengan Abang Adam. Talib berbeza dengan anak-anak. Walaupun genetik mereka sama, percayalah ya, Abang Adam dah hampir 2 tahun, 3 tahun belajar benda ni. Dan I can say it for very sure, walaupun bila buat genetic test, komposisi Abang Adam, Dr. Ania, anak-anak, Masya Allah, Tabarakallah, ciptaan Allah sangat hebat. Tetapi pada waktu yang sama, sistem tapisan yang sangat berbeza. Jadi bila kita tengok benda ni, hopefully dia memberi pencerahan supaya kita faham, sahabat-sahabat yang melihat semua faham, oh that is why I'm so different, that is why my husband tak faham, oh that is why my wife tak faham, that is why aku mengajar pun anak-anak aku tak faham, geramnya aku. Itu semua akan nampak dah ya. Remember yang nombor 3 tu ialah emosi itu wujud sebab 1 dan 2 berbeza. Dan yang positif akan menjadi yang positif. Maksudnya positif apa? Persamaan dalam communication, persamaan antara satu individu dengan yang lain. Benda yang sama kita akan rasa happy. Benda yang tak sama kita akan rasa konflik. Jadi itulah pentingnya untuk kita memahami framework ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi jadi Abang Adam tunjuk benda ni. Nampak tak Talib? Nampak. Alhamdulillah. Okey. Ini melekat dalam kepala ni. Okey, jadi kita ingat benda ni 1, 2 dan 3. 1 tu apa yang bonda selalu cerita, situasi luar ya, peristiwa ya, situasi luar or the external event akan dilihat secara berbeza dekat number 2. Ya, representation, internal representation. Representation itu apa ya? Kita mempunyai mata, kita mempunyai telinga, kita mempunyai perasaan. Ya, cara tapisan, cara kita memproses melihat mata akan berbeza disebabkan oleh tapisan warna merah yang Abang Adam tulis. Ya, tapisan dalam akal kita tu dia menggunakan 3 cara untuk membezakan tapisan Talib dengan Abang Adam. Ya, iaitu sama ada dia putar belit, dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai distortion, ya. Nombor 2 padam ataupun delete terus, ya. Nombor 3 generalization ataupun generalisasi. Maksudnya bila kita melihat satu situasi luaran, contohnya COVID yang Abang Adam kena, mungkin cara Abang Adam memproses benda tu dengan mungkin a B person akan berbeza sebab cara kita
melihat situasi itu, kita akan putar belikkan keadaan, kita akan padamkan, kita akan generalisasikan disebabkan oleh 1 hingga 6. 1 hingga 6 yang mana Abah Adam sentiasa cakap masa zaman emas iaitu 0 hingga 7 tahun. Remember kita punya right brain tu akan absorb dengan berbeza ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Iaitu sistem nilai ataupun kita panggil dalam bahasa Inggeris value system kita. Kalau yang belajar value system ni, Masya Allah, dia sangat luas ya topik ni. Ada 8 sistem dan masih lagi diluaskan oleh ahli psikologi ya. Dan kita akan belajar ni dalam Master NLP. Abah Adam akan mengajar dalam Master NLP sebab dia sangat deep ya. Nombor 2 ialah meta program. Kenapa Abah Adam kata 1, 2, 3? Maksudnya daripada 1, 2 lebih dalam Talib ya. Dia lebih dalam, dia terbenam dalam kita punya unconscious mind sebab dia tak nampak, dia sangat abstrak. Benda yang tak dapat nampak langsung ya. Okay, so nombor 2 meta program, dia ada lebih kurang 20 meta program yang abang dah ajar masa kelas Master NLP. Bukan kelas NLP tau, Master NLP. Jadi Talib boleh bayangkan betapa deepnya program ni. Mungkin abang dah boleh bagi satu contoh meta program kita. Baik. Dinamakan sebagai reason filtering. Reason filtering ya, dia ada 2, iaitu kita selalunya kalau kita rata-rata lihat, kita membuat keputusan melihat limitasi ataupun kita tengok possibility. Contohnya, saya nak jadi cikgu lah supaya saya dapat pencen. Saya nak jadi inilah sebab saya dapat pencen. Itu ialah limitasi ataupun kita kata sebagai possibility. Limit menghadkan ke ataupun possibility. Apa maksud possibility dalam bahasa Melayu Talib? Kebarangkalian. Ataupun kebarangkalian luas ataupun nikmat Allah yang cukup luas. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kalau kita kata, wow, aku nak jadi cikgu sebab aku nak menjadi orang yang memberi impak besar kepada kehidupan. Itu ada contoh orang akan berfikir begitu. Ada orang akan contoh, tak apalah aku jadi cikgu sebab mungkin aku tak dapat nak jadi doktor. Nampak tak? Itu jadi macam option pula. Sebab dia melihat dalam keadaan limitasi. Dan rata-rata kalau kita tengok dia membuat keputusan, dia membuat keputusan melalui limitasi. Abah Adam bagi contoh ya, contoh. Dan Abah Adam bukan kata Abah Adam dapat ilmu ni baru, dah lama Abah Adam dapat ilmu ni. Abah Adam ingat masa when I was contohnya Abah Adam bagi meta program limitasi dan juga possibility. Boleh Abah Adam bagi contoh Abah Adam supaya nampak benda ni dengan lebih jelas ya. Baik. When I was 12 years old ya, kehidupan Abah Adam ni penuh dengan cabaran masa zaman kecil, yang mana ada satu episod dalam hidup Abah Adam, ibu Abah Adam terpaksa lari ke KL sebab beliau telah pun dianiaya, telah pun dipukul dengan cukup maksimalnya dan cukup waktunya beliau terpaksa berhijrah. Ya. Baik. Dan jadi pada waktu tersebut Abah Adam ditinggalkan bersama seorang ahli keluarga daripada side ibulah. Bayangkan seorang anak at that time yang tak faham sangat keadaan and cuma at that time nampak apa yang nampak tu secara negatif ya. Dan memang sangat sedih lah that episode of my life, satu perkara yang telah pun terpacak dalam unconscious Abah Adam yang telah menimbulkan negatif energy ataupun emosi negatif. Kenapa? Sebab dia telah menyebabkan satu meta program yang menghadkan Abah Adam. Faham. Contohnya masa tu Abah Adam ingat lagi masa tu ingat Abah Adam ingat masa tu tengah nak peperiksaan form 1 ke apa ya? Form 1 peperiksaan. Masa tu inilah limitasi. Aku kena belajar pandai-pandai sebab tak nak jadi miskin. Faham Abah Adam. So maksudnya limitasi walaupun nak belajar pandai-pandai tetapi dia punya energi. Kita lihat nombor 2 kat sini kawan-kawan nombor 2, representasi dalaman, keadaan. Keadaan tu ialah state of emotion. Ingat sampai bila-bila. State of emotion Abang Adam masa tu, oh my god, I have to work so hard. Sebab my mom is poor, my dad is so broken, I have no choice, I have to work hard. Abang Adam ingat masa tu. Abang Adam belajar tak tahu macam mana
Ya Allah, I push myself to study masa tu dalam keadaan my father always mabuk. Inilah mendiang ayah. Masa tu beliau, I can only imagine dia punya journey untuk jadikan dia begitu. Bayangkan jadi setiap kita mempunyai kehidupan lampau yang wujud daripada tapisan yang cup wujud daripada environment yang kita hidup. Ya. So at that time, Abang Adam belajar sangat. I remember I dapat number 19 ke apa dalam 400 orang. Students form 1 tu. Sebab you have to push yourself tapi dalam keadaan menghadkan. So it's not a good emotion, Talib. Yeah. So tetapi when I was 20 years old, bila dah lebih matang, I belajar je, I invest. Abang Adam yang masa dah umur 12 tahun tu terpaksa. Tetapi masa 20 tahun, Abang Adam invest. Abang Adam ingat, I say I want to go to a good company. I must work in one of the best company. Masa Abang Adam kat universiti, Abang Adam push myself to masuk dekat syarikat ni yang mana acceptance, Talib, kan 3%. Harvard ialah 7% acceptance, company ni 3% aja. Maksudnya kalau 100 orang yang apply, 3 orang je dapat. Masya Allah. Bayangkan masa probation ke setahun 2 tahun, Abang Adam kena cakap benda ni sebab ramai orang, anak-anak kita yang belajar SPM ni dah keluar dah. Please remember for the rest of your life, apa yang Abang Adam cakap ni sangat bernilai. So please remember. Masa 20 tahun, masa tu Abang Adam banyak baca buku, baca because I kata dengan diri I need to invest in my brain because I want to be great. Great kenapa? Sebab nak menolong ibu yang masa tu dah tua, bekerja 2-3 kerja dekat restoran, buat nasi lemak nak membayar semester Abang Adam. So I said I must work very hard and dapat scholarship mana-mana ke. So at that time I kata no matter what I will invest. Cuba tengok perbezaan perkataan yang Abang Adam gunakan. Masa 20 tahun dengan ilmu yang ada, Abang Adam kata invest. Tetapi masa 12 tahun, masa keadaan darurat tu, I terpaksa belajar rajin sebab keluar daripada kepompong kemiskinan. Asyik kena pukul aja. Bayangkan sedih tu macam mana, emosi tu macam mana. Sakit, Talib. Sakit tu, emosi tu Abang Adam tak nak dapat nak bayangkan. Sehingga Abang Adam berani nak lari daripada tempat tu. Tengok cakap ni kan dapat trigger emosi. I lari daripada tempat tu, Talib. I cari sekolah kat KL, tukar sekolah sendiri pada umur 12 tahun. Bayangkan seorang anak umur 12 tahun lari daripada kampung. Sekolah sendiri? Sekolah tukar sendiri. Masa cuti sekolah tu Abang Adam datang KL, nak duduk dengan mak. Cari sekolah kat sekolah dekat rumah setinggan yang mak beli masa tu. Dekat sebelah tu ada sekolah, satu sekolah. Pergi sekolah tu, cari macam mana nak tukar. Balik ke Kota Baru Perak, cari jalan untuk pindah. Masa tu ramai sahabat-sahabat Abang Adam masa tu tak faham kenapa tiba-tiba hilang macam tu. But I force myself sebab I don't want to stay there. Kan? So you imagine my emotion. Cakap ni pun di-trigger, nampak tak? Jadi point number 3 ni sangat penting. Dia akan trigger any time of our life. Ya. Jadi masa tu Abang Adam meta program sangat terhad. Sekarang sangat empowering. Kenapa? Bila dah kerja, Talib, masuk syarikat tu, Abang Adam kerja, ya Allah. Daripada pagi sampai ada pernah Abang Adam duduk dekat office tak balik sebab nak present kepada Managing Director British. Abang Adam tak tidur, duduk. Kalau zaman sekarang, Abang Adam tengok, oh, kerja keras untuk siapa? Untuk syarikat. Nampak tak? Tetapi masa tu Abang Adam kata no matter how difficult, it was a very difficult company, Talib. Abang Adam punya jihad dalam syarikat tu 12 tahun untuk jadikan Abang Adam siapa pada hari ini. Bayangkan the challenges dengan semua top talent dalam syarikat tu, bijak. Kompetitif sangat. I work so hard daripada pagi hingga malam. Ini anak estate ni terpaksa buktikan yang mampu boleh buat benda ni. And at that time Abang Adam tak melihat dari segi terhad. I see myself, oh aku tengah invest in myself untuk menjadi hebat. Ya. Jadi kita punya number 2, kalau kita lihat arrow number 2 tu, representatif dalaman tu, dia akan menghasilkan fiziologi kita dalam emosi yang bagaimana, negatif ataupun positif.
Kalau meta program kita limitasi, kita nampak kita berusaha tapi kita penat. Nampak tak Talib? Faham. Ya, jadi hasil Kita, kehidupan. Yes, hasil kita kehidupan yang arrow number 3 tu, dia akan menghasilkan tindakan ataupun tingkah laku yang berbeza sebab nombor 1 hingga nombor 6 yang berbeza. Ya. Faham. Suka Abang nak cakap itulah filter, itulah santapan kita tu. Yes. Jadi bila orang trigger marah terhadap komen-komen apa-apa ke sebab 1 hingga 6 yang berbeza. Ya. Dan daripada 1 ke 6 lagi bawah lagi atas dia punya maksudnya daripada 1 hingga 2, 3, 4, 5, 6 1 dengan 2 sangat deep unconscious kita. Kepercayaan tu kita boleh lafazkan I am smart, I am not so smart, dia boleh lafazkan. Jadi dia lebih atas sikit. Pasal tu Abang sentuh nombor 3 tu dekat kelas NLP. Abang dekat kelas NLP ni sangat intensif cakap pasal sistem belief dulu. Right. Ya. Yang keempat, kelima, keenam dia nampak lebih timbul. Contohnya memory kita boleh ingat. Tapi ada memory yang kita rasa macam macam mana ni? Bila aku dapat memory ni? Kan? Contohnya macam sekarang ni Abang dapat rasa masa abang Ipa dia dukung Abang Adam bila Abang Adam selidik, masa tu Abang Adam umur 3 tahun yang tengah melarikan diri sebab my father was taking pisau. Can you imagine? Can you imagine macam mana emosi masa tu? Ingat lagi Abang Adam Ingat dia trigger sebab ialah bila Abang dah buat training semua tu, of course bila Abang dah buat tahanan terapi semua tu nampak lebih jelas ya. Keputusan, decision kita, contohnya Talib, kenapa ada orang stuck, tak mampu nak move forward in life, takut, tak confident, semua ni wujud daripada kita punya masa lampau ya. Sikap kita, attitude, contohnya Abang cakap tadi, attitude terhadap kerja. Ada yang melihat kerja keras untuk invest masa depan dia. Ada yang kerja untuk hanya mendapat gaji. Bila kita nak mendapat gaji, bayangkan kita nak pergi kerja, kita rasa motivated tak? Bila kita ada ujian dekat tempat kerja. Bila kita rasa susah dekat tempat kerja. Think about this, what I'm saying right now. Ya? Sebab benda ni sangat penting untuk kita yang mana kepada ibu dan ayah yang mempunyai anak-anak dan kepada kita sebagai leader bagaimana. Dan let me tell you this. Setiap kita memang akan diuji dengan cara yang berbeza, dengan kehidupan yang berbeza. Ya, kalau contohnya keluarga yang baik, alhamdulillah, syukur, tahniah ya. Gunakanlah peluang tu untuk menjadi lebih hebat, tanam unconscious yang hebat-hebat, empowering belief yang hebat-hebat. Ya, jadi secara umumnya kita 24 jam akan ada emosi yang berbeza-beza. Kenapa? Kalau kita ingat slide pertama yang Abang Adam tunjuk, kita dapat emosi daripada janaan thoughts kita, dan bonda selalu cakap satu hari berapa juta thoughts cuk masuk dekat kepala otak kita. Contohnya lah kalau macam anak yang tak confident di jalan dekat contohnya dia tengah membuat persembahan ataupun dia tengah membuat presentation, tiba-tiba dia nampak ada orang tengok dia, mata dia macam tengok dia macam mulalah dia dapat thoughts, contohnya oh my god, I'm not confident. Bayangkan at that time emosi dia macam mana, Talib. Dan kenapa dia dapat thoughts tu? Sebab ada benda yang telah terpacak dekat unconscious mind dia yang wujud daripada semua filtering daripada zaman masa kecil, tak kisah daripada ibu, ayah, daripada cikgu, daripada sesiapa saja yang telah wujud dalam hidup kita, dan kita tak nampak, kita tak mampu nak elakkan semua ni. That was our past. But we have a choice right now. To decide sama ada kita nak hidup dekat masa lampau kita by default ataupun kita nak design hidup kita dengan penjanaan thoughts yang baru, walaupun kita punya unconscious mind mungkin negatif daripada masa lampau kita. Boleh ubah Abang Adam? Boleh. Dan ibu bonda Talib banyak, contohnya Talib baru je baca satu hadis yang so powerful. So make that your new thoughts. Bahawa aku akan menjadi orang yang selidik, aku akan menjadi orang yang berilmu, aku akan sentiasa mencari fakta yang mana dia akan menjadi aku punya sistem decision untuk aku membuat keputusan baru.
daripada aku hidup dengan, kalau contohnya kita dapat trigger marah at that time kan, let's dig. Kenapa wujudnya marah tu? Kenapa wujudnya? Mesti ada thoughts ataupun kita punya unconscious mind, kita punya filtering system yang telah pun terpakcak masa zaman kecil kita, yang mana kita mempunyai pilihan untuk tukar. Formula sangat senang ya. Bila number 3 emosi it's not positive, check your number 2 and check your number 1. Number 1 is a bit more susah sebab dia tak nampak. Itu yang kita memerlukan kelas. Itu yang memerlukan ilmu. Dan Abah dah nak cakap kat sini, please, I am saying this with dengan penuh humility. Abah nak cakap kat sini, Abah nak cakap dengan penuh humble-nya, ilmu mempunyai nilai. Therefore, please respect your teacher no matter what. Dalam Islam telah pun diberitahu untuk kita menghormati guru. Dan Abah Adam cakap ni untuk jangka masa panjang sebab kita ada keturunannya. Dan Abah Adam punya jihad sekarang sebagai orang Islam ingin menjaga keturunan saja. Setiap yang Abah Adam buat, cup zikir ke apa-apa untuk terpacak dekat my unconscious mind supaya anak-anak Abah Adam mendapat hasil yang baik, dan hasil yang baik mendapat jodoh yang baik, mendapat keturunan zuriat yang baik, supaya kita ni sehingga akhirat membacak semua yang benih-benih yang baik di dunia ini supaya dia menjadi pokok ataupun rumah kita dekat syurga. Itu aja niat Abah Adam, ya. Dan Abah Adam nak cakap kat sini, when it comes to ilmu, please do not be stingy, sebab ilmu kita nak rasa dia akan dapat immediate. Abah Adam dah invest lebih daripada, sekarang umur Abah Adam dah 43, maksudnya dah invest 23 tahun ke lebih. I rasa when I come to training, I dah bayar tak tahu berapa ratus ribu kali. Faham. Ya, do I get the impact masa awal, maksudnya awal dewasa 20 hingga 30 tahun? Tak, Talib, tak. Dia perlu dibina Abah Adam Tak ada, ya Allah. When I was 20 to 30, Talib, kalau kenal Abah Adam masa tu, ya Allah, Tuhanku, tak pernah Abah Adam duduk kerja belajar. Masa tu Abah Adam nak masuk Harvard sebab cita-cita kan. Tapi tak mampu sebab I cannot take a break. Sebab why? I kena bayar my mom punya knee surgery. I kena buat benda ni, I kena buat benda tu. I work. Tetapi kan ya Allah, my investment in my brain, my investment in my time, inilah hasilnya. Subhanallah. Orang kata macam ni lah Abah Adam, kita tanam pokok. Yelah, tanam pokok kita tahu sama ada sekarang boleh kata satu percaturan lah kan. Tanam pokok tak tahu jadi ke tidak, tapi sebagai sunatullah, sebagai manusia, baja kena bagi kena balut buah tu. Urusan tu kena lakukan. Jadi kita kena buatlah Abah Adam, membaja otak kita, akal kita, fikiran kita kan. Ya-Allah. Dan Abah Adam itulah, ramai yang bertanya nak join program Abah Adam ni. Saya rasa ini adalah tanggungjawab saya untuk mengajak kepada semua pada bermula 26-28 Jun ni. Boleh, dia macam ni Abah Adam, sebab saya rasa ilmu ni tak ramai lagi kita ni terdedah dengan cara-cara macam ni. Ilmu-ilmu yang sebeginilah Abah Adam, ya. Iaitu ilmu-ilmu yang di mana boleh membantu kita mengenal diri kita dan melihat kepada apakah filtering system kita. Dan suka saya nak bagi tahu, sekarang kadang kita ni Abah Adam, kita ni tidak macam saya lah Abah Adam, saya ni tidak begitu cekap bab ilmu ni, maksudnya bukan pemburu ilmu sangat. Macam itulah saya nak mengaku je, saya bukan pemburu ilmu sangat. Jadi saya kalau kadang-kadang bila orang kata betul ke ilmu ni, pada saya, selagi mana ilmu yang ada atas muka bumi ni milik Allah, selagi mana ia tidak melanggar apa-apa yang Allah larang, saya rasa itu adalah ilmu yang baik. Dan Abah Adam, saya pernah bertekad dulu Abah Adam, saya nak berkongsi dengan Abah Adam lah dengan semua yang mendengar ni. Masa saya di universiti, ada seorang kawan saya ni, kita berseluruh cakap, kau jangan buat benda ni. Ada satu benda dah saya tak sebut, dia sensitif. Kau jangan buat benda ni sebab Ustaz kata benda ni merosakkan diri kau. Lepas tu dia kata, mana ada dalam Al-Quran dia mengatakan bahawa saya buat benda ni ianya salah dan sebagainya. Jadi saya kata dengan dia, Ustaz, yelah saya petik dalam ayat Al-Quran, saya kata janganlah kamu menjerumuskan diri kamu dalam lembah kebinasaan, kan? Kerana itu ada perbuatan-perbuatan yang haram lah, sebab tu ada fatwa keluar haram dan sebagainya. Betul. Jadi dia pun bergaduh-gaduh, saya pun cakap, last kali saya nak keluar, saya ingat lagi Allah bagi ilham lah, maksud saya dah geram pun ada juga Abah Adam. Keluar pintu saya kata, macam ni lah, aku tengok kau lagi tadi makan tak berhenti,
Tak ada pula dalam Al-Quran kata kau kena makan ni, campur ni supaya kau kau kena makan. Tak ada pula resepi cekodok macam ni, kau pandai pula cari makan. Saya pun pula tutup pintu. Sebab dia memang suka. Jadi itulah kadang kita fikir orang suka, orang ilmu ni dari cabaran dia lah, Abadam. Orang yang dalam bidang ilmu, dan hadis pun ada kata, orang cantik, Abadam, dia ada cabaran dia. Betul. Orang kaya, dia ada cabaran dia. Orang bijak ada cabaran dia, Abadam. Yes. Talib, you have a beautiful heart. The fact that you cerita macam tu dengan kawan you is already a sign that you really love ilmu. Dan masa tu, Talib just ingat, remember satu aja. Penerimaan dia ialah satu, dua, tiga. Tiga dia sangat berbeza, Talib, sebab satu dengan dua. Jadi immediately Talib, kita kesian, kita doakan yang dia tetap akan mencari ilmu. Itu aja. Dan you know what? I used to be like you, and that was my filtering at that time. Especially kalau Talib tengok my family, it is not easy, Talib. Perbezaan yang sangat jauh dan umur yang sangat berbeza. Abadam ialah paling bongsu. Jadi nak tidak memang akan ada perasaan seperti tersebut. Dan itu yang Abadam cakap tadi, itulah mahalnya iman. Yang mana bila Abadam dah dapat setiap tahun pergi umrah, termasuk Ramadan, membuatkan penyucian jiwa tu dapat menerima mereka dengan seadanya dan mula-mula belajar tentang memaafkan. Yang mana Abadam kata itulah benih-benih unconscious mind yang kita pacakkan dengan zikir, dengan semua ilmu-ilmu Allah untuk kita bersihkan. We have to. Sebab Abadam nak menjana emosi yang positif. Ya. Dan berbalik kepada ilmu. Contohnya Abadam cakap sekarang, Abadam ni nak buka cerita personal sikit lah ya. You know, when I got to know Prof punya family, Abadam masa tu bila nak mencari jodoh, sebab Abadam dah faham sangat sebagai orang Islam, walaupun masa Abadam, Abadam being very open here ya, I do not believe in marriage. Why, Talib? Kalau Talib tengok sekarang Abadam, you dah nampak dah kenapa kan? Sebab unconscious mind atau my journey dengan my family macam tu, dengan melihat anak kawan-kawan semua putus cerai berai dan sebagainya, secara akal logikalnya unconscious mind kita boleh terima tak yang perkahwinan tu betul? Tak kan? Sehinggalah the power of iman, the power of hidayah daripada Allah, taufik daripada Allah. Abadam takkan lupa pengalaman umrah pertama Abadam yang mana pada hari Jumaat yang cukup mulia, yang penuh sesak dengan Masjidil Haram tu, Abadam diberikan takdir seorang anak ni datang, ya Allah, anak-anak yang sangat comel ni datang. Dia datang pegang, lepas tu dia nak main-main dengan Abadam, lepas tu macam-macam mimpi Abadam dapat, yang Abadam dah ada anak lah apalah. Dan walau macam mana pun conscious mind Abadam tak berani. Jadi tetapi akal menjana emosi dan juga mengambil tindakan untuk pergi ke tanah suci untuk mendapat keberanian bahawa marriage tu penting ya, penting. Dan bila Abadam dah mula cukup yakin bahawa nak kahwin, kali pertama buat istikharah, lepas tu berjumpa dengan Prof, berjumpa dengan keluarga Prof, Abadam dah nampak dah persamaan yang mana kami ini mempunyai satu persamaan iaitu ilmu ya. Dan Abadam tak ingat lagi apa yang Abadam tanya Prof, tapi itu soalan yang Prof sentiasa ingat, yang mana Abadam nampak dah, Masya Allah, itulah Allah tunjuk bahawa ilmu ni kekuatan ilmu ni boleh menghubungkan dua keluarga yang cukup berbeza. Ya. Yang Abadam akan pegang selama-lamanya ya. Jadi kalau you nak tahu, Abadam buka cerita sikit. Prof ni umur beliau dah berapa ya? 60 tahun ke atas, seorang ibu, seorang pensyarah, seorang ilmuwan, seorang wanita berkejayaan yang cukup hebat, seorang isteri yang cukup tawaduk, seorang lemah lembut, hebat bagi Abadam. Abadam cakap dengan fakta ya. Abadam bukan cakap dengan emosi. Talib, minta maaf sangat, Abadam nak cakap sikit. I have a very strong background, Talib ya. Abadam dimasukkan dalam satu business school yang sangat kompetitif, lebih hebat daripada Harvard. Kalau Talib nak tahu, ada 60 hingga 70 orang classmate yang datang daripada negara yang berbeza. Abadam mungkin salah satu Malaysian. Bayangkan dia orang ni top of their classes. Dia orang ni ialah menteri, dia orang ni ialah CEO, dia orang ni ialah orang-orang yang hebat, dan Abadam punya circle ialah macam tu. Dan Abadam cakap ni dengan penuh fakta ya.
So Prof ni, Abadam cakap dengan fakta ni kenapa? Kami sangat cintakan ilmu. Ya, kami sangat cintakan ilmu dan Prof ni Talib tak pernah rehat. Kalau Talib nak tahu dengan 7am Club ni, dia punya komitmen untuk ilmu, Abadam jealous sangat. Abadam jealous dan Abadam cakap Abadam setengah niat dengan Allah, Abadam nak jadi macam tu. Biarlah kalau Abadam mati satu hari nanti, Abadam tengah berilmu. You know, sebab ilmu ni sangat penting. Sebab apa? Kita nak mengajar. Kita mengajar ni Talib dengan ikhlas tau. Dan kenapa Abadam kata NLP ni mahal? Talib tak tahu. Masa Abadam buat first class tu, Abadam tak tidur. Sebab I have 4 student, I have to make sure that sebab mereka ni sangat berbeza ya. They have to get the class. They have to get the concept. Sebab Abadam naik, Abadam ada 3 orang student masa tu. Seorang lelaki, he's a finance person. Abadam niat semua ni akan menjadi ayah yang hebat, ibu-ibu yang hebat, isteri yang hebat kerana Allah je. Jadi when it comes to ilmu, it is very expensive. Ya. So please, untuk semua yang memasuki 7am, kita niat terus. Semua ni akan menjadi kita punya sahabat dekat syurga sebab kita nak beri kelas dengan penuh-penuh keikhlasan. Dan Abadam yakin 7am akan grow to 5,000 audience one day, maybe 10,000. Abadam yakin sebab Abadam yakin dengan keikhlasan Talib, keikhlasan Prof dan juga banyak lagi teachers like Dr. Atia, Dr. Ania. Kita kena yakin itu aja. Sebab siapalah kita at the end of the day? Makhluk Allah yang ingin mencari redha. Dan how do we get redha? Kalau kita tak memberi khidmat kepada ummah. Betul tak Talib? Ya, betul. Itu aja. Too much of sharing, I think. Tak, ya Allah, Abadam sedap sangat. Rasa best sangat, Masya Allah. Apa Abadam cakap tu, saya tak mampu nak nafikan. Maksudnya, itulah kebenaran dia. Kan, berdasarkan fakta. Bunda ni kalau berkepit dengan buku bercerita, kalau bercakap dengan dia kan tak ada benda lain. Bunda, dia punya excited macam dah dapat jackpot, dapat sejongkok emas. Talib, bunda kan ada ilmu baru ni. Ya Allah, ini kan boleh bantu orang. Nampak tak Badam cerita ni? Bantu orang. Sebab bunda tak tahu lagi berapa lama bunda hidup. Inilah beberapa perkataan yang kalau bercakap dengan bunda, dia jadi macam zikir dia lah. Macam dia punya prinsip. Kan, bantu orang, esok belum tentu petani belum tentu hidup lagi, tak tahu umur bonda sampai bila lagi, bonda kerana dapat redha Allah. 3 benda ni tak berhenti ya Badam, tak berhenti. Saya tahu bila dia makan, kalau duduk dia kata bonda tengah duduk ni, kita nak telefon pun kita rasa saya tahu dia bertugas, saya tahu dia ada nak telefon dia kena fikir dulu. Kalau pasti bonda macam mana kerja, tak, bonda tengah rehat. Kita dengar dia rehat tu, kita rasa macam ya Allah, apa salah aku telefon dia tengah rehat kan. Tapi dia rehat apa tahu? Telinga dia bersumbat. Telinga bersumbat, tak bersumbat, tak pun buku. Tapi bonda dia baca. Abang nak pecah rahsia sini sikit, boleh? Kalau bonda Talib, sebab abang ni sangat celik kewangan InsyaAllah. Alhamdulillah. So I'm very clear about money semua tu. Kalau Talib nak tahu, Prof kan invest so much money Talib abang rasa dah beratus-ratus ribu dah. I can be very sure about this. Semua kerana ummah Talib. Sebab itulah pesan ayah beliau untuk memberi ilmu. Talib, beliau jadi doktor bukan nak jadi kaya. Betul. Yeah? No one become doctor nak jadi kaya. Because it's a lot of hard work. Minta maaf sangat, you all maybe rasa I nak cakap semua ni, tapi kan I kena cakap benda ni. Sebab the value of knowledge is so expensive. Talib tahu tak berapa mahalnya Abadam pergi belajar dekat one of the best university tu? Ya, kalau tak adalah beasiswa tu macam mana agaknya ya. Do you understand? So can you imagine if somebody like Prof berilmu tak berhenti-henti dengan buku, dengan audionya, boleh tak kita hanya satu aja, kita menghargai beliau dan berdoakan beliau diberi waktu untuk sentiasa memberi ilmu ni kepada semua orang. Itu aja kita minta Talib. Abang tak minta banyak pun, itu aja. Abang dengan humble-nya minta semua sahabat-sahabat yang mendengar, doakan Prof diberi waktu, diberi kesihatan yang baik untuk sentiasa mengajar kita semua. Sebab ilmu is so expensive. I know this for sure. Abang cakap lagi sekali I'm very celik kewangan. Masya Allah, tabarakallah. Hadha min fadli Rabbi. It is not small, it's a big amount. Please, as a person, kita cuma doa je sebab doa tu tak mahal. Sebab abang nak yakin dengan semua doa you all,
malaikat akan doakan kalian semua. Itu je abang minta. Minta maaf sangat kalau abang terbanyak cakap ke apa-apa. Minta maaf sangat dengan humbly ya. Baik, Masya Allah. Itulah Badam. Kadang bonda ni kan kita ni nak membaca tak faham. Kadang yalah ilmu ni datang macam-macam cabang. Ustaz ini, pengkaji ini semua kan. Tapi bila dapat kat bonda, bonda faham. Dia cepat tangkap. Allah beri itu kelebihan bonda. Cepat tangkap. Lepas tu bonda faham. Okey, yang ini kurang hidayahnya kan. Kadang orang suka sangat. Yalah, kadang-kadang saya bukan apa Badam. Saya kadang tengok orang yang ya Allah Akbar, mencari peluang untuk mencari keburukan, memang you akan jumpa lah kalau cari keburukan. Bonda manusia guys. Kalau cari keburukan you memang akan jumpa kan. Tapi saya rasa bonda kadang kita kan geram kat bonda ni macam ni tau Madam. Maksud saya geram dia macam ni. Dia kan selfless, dia tak fikir pasal diri dia pun. Kadang-kadang contohlah saya pun nak membongkarkan lah, saya sama ada membongkarkan. Hari aku membongkarkan kisah bonda. Kadang kita geram. Terpaksa telefon Kak Bohai, Bibi, telefon Kak Bohai. Make sure baju ni saya bagi jangan hilang, jangan bonda bagi kat orang tau. Bukan geram sebab bagi dia pakai baju yang ada iron kat baju. Mata kita tertengok baju ni aku rasa dah melusuh, dia punya dah bulu-bulu dah. Itu je yang dia pakai. Padahal kita bagi dia macam-macam. Kerja dia, bonda kat mana bonda baju ni? Dia tak boleh nak jawab. Sebab apa? Dia dah bagi kat orang. Ada kantor tu bagi kat orang. Kita bagi tak melekat Abadam. Kerja dia bagi kata ya Allah ya Tuhanku kan. Tapi inilah bonda kita. I have to tell this. Guys, selfless sangat. Tak fikir pasal diri dia. Dia fikir pasal orang. Dia tak tahu bila dia nak fikir pasal dia. Tak tahulah uncle kalau akulah. Jadi aku macam geram betul bini aku ni kan. Kan masa macam mana. Anak-anak macam mana kan. I don't know. Kadang-kadang kita macam ya Allah Tuhanku macam mana uncle sabar je dengan bunda kan. Sibuk pasal hal orang. Bagi kat rumah. Bagi kepada rumah. Itulah bunda kan. Subhanallah. Betul lah. Macam abang dah kata saya minta tolong doa. Bunda tak tahu. Bunda kata tak tahu bunda hidup lagi ke tidak. Saya tak tahu bunda hidup ke tidak. Kita ni subhanallah. Kan belajar daripada bonda ni, ilmu dia ya Allah Tuhanku luar biasa kan. Sebab ada Abadam, ada ustaz-ustaz yang masyhur kat Malaysia ni. Kadang teks saya Talib, bonda tu ilmu dia dalam. Kita yang ustaz-ustaz ni pun tak dapat, Allah tak berikan peluang dapat ilmu macam bonda. Ustaz-ustaz tu teks saya, tolong jaga bonda, tolong bantu bonda, support dia kan, tolong support dia. Kita ni support saja, kita boleh support je, selebihnya Allah berilah pada bonda. Jadi bonda thank you so much bonda kan. Tak pernah jemu lah dengan kami ni. Bolehlah. Okey, tak apalah dia cakap tu. Tapi bonda nak beritahu apa soalan Adam tanya bonda. Nak tahu tak you all? Apa dia? First time jumpa kan. So first time nak kenal ke Adam, kita orang pergi nak makan satu keluarga. So bila duduk tu apa soalan pertama dia bonda kata ya Allah tak pernah jumpa. Dia kata apa? How do you feel yourself spiritually? Oi, nak jawab pui. Bonda memanglah A++ dah. Bonda doa dapatlah jadi menantu bonda. Pasal tu belum tahu lagi kan. Memang tiara tu. Subhanallah. Tapi lah intuition ibu ya. Bila kenal tu, bonda dah beritahu Ania, he's going to be your husband. InsyaAllah. Bonda bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Dan Mak Abah Adam 10 tahun Abah Adam doakan. Dan bonda ingat masa Ania Adam belum kahwin, bila orang Cina kan bila kahwin duduk mak mertua, ayat bonda sebut pada Ania niat jadi duta kepada Islam, semoga dengan akhlak Nia Allah buka hati Mak Adam masuk Islam. That was my message to Ania. Bonda tak kata Nia masak pandai-pandai, buat suami sayang, no. Bonda terus, you going to stay with your mother-in-law yang belum ada hidayah, niat jadi duta kepada Islam with your akhlak. Tu bonda cakap. Terima kasih Talib. Alhamdulillah. Terima kasih bonda. Allah je lah yang jaga bonda. Kita orang tak boleh jaga bonda. Allah jaga bonda. Itu je lah nak bagi tahu kat bonda. Apa je yang berlaku, Talib selalu cakap. Bonda ni Allah jaga. Kan kita ni alat saja, Talib ni makhluk saja, Abang Adam ni makhluk saja, anak-anak ni makhluk je bonda. Allah lah yang jaga bonda, Allah pelihara bonda. Percayalah. Kan apa saja yang berlaku kat luar tu, apa saja, insya-Allah Talib sangat yakin. Allah yang Maha Penjaga, Allah yang Malik ini akan menjaga bonda, pemilik segala alam. Ya, kami ni bonda Allah hantar je kan. Berlaku yang apa-apa semua dalam this handphone. Itulah
media sosial saja yang berlaku. All the character assassination, all the menjatuhkan, semua segala fitnah, segala tujuan, itu makhluk. Kita banyak lagi makhluk malaikat yang tak putus-putus. So, whenever you are stressed, every time Bunda kata, tengok luar, tengok langit, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Engkau yang menggenggam segala urusan, Engkau yang mencipta, Engkau yang mengukur, Engkau yang segala iznillah, Engkau yang menyukat. So whatever happen to you, Allah dah sukat. So you can handle it. Dan bacakan doa ni, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Astaghith. Aslih li sya'ni kullah. Wala takilni ila nafsi tarfat ain. Wahai Tuhan yang maha hidup, yang maha berdiri, janganlah kau biarkan sedikit pun urusanku pada diriku walau sekelip mata. Allah. Can you imagine? And hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. And you live a bulletproof life. Imagine a glass shell. Allah lindungi kita dengan segala-galanya. Bulletproof mean kita, insya-Allah kita doakan kalis peluru daripada ain mata, daripada fitnah, daripada apa-apa. Akhirnya, bila Bunda bagi voice note dekat Telegram tadi, believe me, kalau kita hidup ni, kita jadikan dunia itu tuan kita akan jadi tuan yang sangat kejam. Tetapi kalau jadikan dunia itu hamba kita, jadi hamba yang sangat taat. So always detach, saya kadang sama, detach life, pegang attachment to Allah, then you be tenang, bahagia membahagiakan. Bunda terima kasih banyak, minta maaf. Terima kasih. Terima kasih. Nah, InsyaAllah. Dan kita pun nak ambil peluang ni nak wish Happy Father's Day in advance kepada Uncle dan juga Abang Adam. Daripada seorang ayah juga. Kan Abang Adam faham, walaupun ya Abang Adam kita tak berpeluang untuk menikmati kasih sayang ayah. Jadi kita wishkan Happy Father's Day pada Abang Adam. Dan Muhaya Magical sebenarnya Father's Day ada buat special day lah untuk you guys. Dapatkan maklumat, boleh pergi ke IG dan juga website Muhaya Magical Father's Day special daripada 13 hingga 30 Jun. Terima kasih Abang Adam. Semua terus. Dan petang ni doakan kita akan live bersama dengan Fazura. Kalau dulu Miss Fazura, sekarang Madam Fazura. InsyaAllah tajuk ni kita akan beritahu nanti pukul 5.30 petang ini ya. InsyaAllah berkongsi dengan Miss Fazura. Masya Allah. Jadi Abang Adam ada apa-apa pesanan untuk kami? Sedikit nasihat buat kami. Tak ada. Thank you so much for every sahabat-sahabat yang stay so daripada awal sampai akhir. Abang Adam just want to be grateful for this opportunity to be able to speak at 7 AM Club. As Abang said, this can be one of my jihad also to be closer to Allah. I will do my best Talib insyaAllah ya. And at the end of the day, kita sebagai orang Islam ni, satu perkara yang paling mahal selain ilmu ialah iman yang Allah beri dengan penuh kasih sayang ya. Allah yang penuh kasih sayang, yang Rahman, yang Rahim. So kita punya peranan sebagai orang Islam menjaga iman, menjaga keturunan. Itu aja Abang Adam cakap to myself, sebab that is my nasihat to myself, especially after COVID. I have to jaga my iman, dan apa-apa yang Abang Adam buat hanya untuk menanam benih pokok yang membawa lebih kuat iman tu, supaya antara Allah dengan Abang Adam there's nothing. Amin. Itu aja, dan juga my doa kepada semua sahabat-sahabat semuanya. Thank you so much for listening. Alhamdulillah. Thank you Abang Adam. Masya Allah. Semoga Allah membalas segala jasa baik Abang Adam. Allah je yang tahu. Terima kasih banyak. Dan kepada semua, terima kasih guys kerana bersama kami sepanjang sesi ini. Terima kasih banyak-banyak. Syukur. Semoga kita dekat kepada Allah. Kita minta doa supaya kita dekat kepada Allah. Kita tak tahu, mungkin hari ini, mungkin kejap lagi kita, saya ataupun sesiapa saja mungkin dah tak ada, dah akan pulang kepada Allah kan. Jadi jagalah hati, peliharalah hati. Hati tu sangat mahal, ilmu tu sangat mahal. Ingat Abang Adam kata, iman tu sangat mahal. 10 tahun Abang Adam berdoa kan, Allah izinkan kita ni berusaha. Jadi hidayah tu milik Allah. Janganlah kita kata, oh kerana akulah dia masuk Islam, oh kerana aku berdakwah lah dia ni dapat hidayah. Tolong tuan-tuan, malulah sikit pada diri sendiri, bahawasanya hidayah tu milik Allah. Kita ni da'i adalah orang yang berusaha, yang terus bercerita, berkongsi, bukan jadi qadi, bukan jadi orang yang menghukum, mengambil kerja-kerja Tuhan. Wa na'udzubillah min zalik. Terima kasih banyak-banyak. Pada mereka yang nak mengetahui tentang PMC, boleh hubungi 019 444 7449. Betul ke nombor telefon aku? Okey. 019 449. Nak tahu pasal PMC ni apa, bila kan? Semuanya bermula pada 25 hari bulan. Anda boleh reserve nama anda
InsyaAllah kelas bonda, anak-anak bonda semua akan bermula. Ni batch keempat, habis batch ni kita tutup 3 bulan. Dia akan go batch by batch. Jadi pada siapa yang terlepas sebelum-sebelum ni, inilah masanya, sebab yang kali ni dia ada lain sikit sebab dia ada Ultra PMC plus 6, iaitu bonda campur tentang yang uzlah. Nah, ingat tak bonda ada beritahu tu kan? Itu adalah antara cabang-cabang ilmu yang akan bonda kongsikan dengan kita pada PMC plus 6 batch ke 4 nanti. Uzlah, kedua let go, ketiga takwa, keempat refleksi diri, kelima akhlak. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang bonda dapat cernakan, moga dapat beri manfaat pada kita. Terima kasih semua. Terima kasih Hayati, Farah, Zainal. Mungkin siapa yang sebelum keluar ni mungkin boleh share, sebab tadi ada ilmu-ilmu yang daripada Abang Adam tu, tolong, sangat baik. Kalau kita sayang orang lain, kita sayang diri kita, kita kongsikan ilmu ini kepada orang lain, share live ni kepada page-page mana dalam you punya WhatsApp status, copy link dan sebagainya, bantu orang lain yang nak memahami filtering sistem tadi, yang bersangka baik tadi tu ya. Yelah dalam Mak Saleh kita panggil lah filtering system, tapi bahasa Melayunya, bahasa Arabnya kita panggil usnuzon. Usnuzon, bersangka baik. Apakah sangkaanmu? Itulah jadi hasil kehidupan kita. Jadi kepada anda semua, terima kasih banyak-banyak. Asma, Zuraida, Fatinha yang mana dah share, saya ucapkan jutaan terima kasih. Deep sangat ilmu hari ni. Looking forward petang ni kita jumpa dengan Madam Fazura. Kok dapat jumpa dengan baby comel dia kan. Baby comel si kecil comel tu yang gebu tu. InsyaAllah petang ni pukul 5.30 saya ada insyaAllah petang ni. Okey, terima kasih banyak-banyak. Ada rezeki ada umur kita jumpa lagi. Yang mana kurang, of course, daripada kekurangan saya, pasti ada buat kesilapan. Mohon maaf, saya minta maaf banyak ya. Andai ada kata-kata saya yang telah mengguris hati sesiapa yang sedang live ni. InsyaAllah ada sikit rumah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Yang pertama ialah komitmen. Dia 3 triangle lah. Komitmen, trust dan juga ketenangan. Ingat you all, dalam rumah kita masa PKP ni, kita ingat 3 perkara. How committed are you? How calm are you? How trusting are you? Dan apakah kita ni orang yang dipercayai, mempercayai, boleh dipercayai. Yang kedua, apakah kita ni seorang committed, yang bertanggungjawab, yang akan buat apa saja asalkan tercapai fokus hidup kita. Yang ketiga, kita ni tenang tak you all? Believe me, kalau you all tak tenang, that means you punya getaran jiwa you all tu tak best, kan? So siapa yang jiwa dia tak best, you all buat apa pun tak kena. You tak boleh tenangkan, you tak boleh tenang anak you, tak boleh tenang diri you kalau you all sendiri pun tak jelas. Kita punya kekecewaan hasil daripada kombinasi 2 perkara. Realiti yang berlaku dan kehendak kita. Jadi kalau realiti itu kita yang tak boleh kawal, tapi kehendak kita sangat tinggi. So kalau matematiknya, A, pendapat peribadi bonda. I may be wrong, but this is bonda punya prinsip lama dah, because bonda dengar satu motivasi lama dulu, maybe 15 years ago. Kata reputasi kita ini berada bukan dekat diri kita, tapi di minda orang di luar kita. Yang kita tidak ada kuasa. Ya, kita tidak ada kuasa mengubah apa orang fikir tentang kita, sebab manusia ada filter masing-masing, ada lensa kehidupan masing-masing, dan cara mereka melihat kita dan melihat dunia bergantung kepada cara mereka dibesarkan daripada kecil. Dia punya subconscious mind programming, dia punya paradigma, dia punya belief system yang limiting atau empowering belief. So kita tidak boleh kawal apa orang fikir tentang kita. Itulah reputasi. Itu dia panggil pencitraan, image building, branding. Kan banyak orang kata branding, image building, jaga image. Itu semua branding Allah tengok ke manusia tengok? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, tak dapat saya gambarkan betapa bahagianya saya dapat jumpa you all hari ini. Dan the fact that you are here is no accident. Tidak ada kebetulan dalam hidup ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjemput you all dengan izinnya untuk berada bersama-sama dalam satu ukhuwah,
dalam satu halaqah, dalam satu niat, tidak ada lain melainkan ingin menjadi hamba Allah yang lebih baik. Kita ingin menjadi hamba Allah yang lebih baik. Kenapa? Sebab kita tahu kadang-kadang dalam hidup ni kita rasa tak best. Jadi tujuan PMC Plus 6 ialah menyeru you all semua pada kebaikan dan menjalani kehidupan dengan emosi hanya kasih sayang tanpa syarat, mengharapkan syurga tanpa hisap dengan melakukan semua ikut hukum syariat. Tujuan PMC Plus 6 ditubuhkan ialah untuk mengajak mereka-mereka di luar sana yang ingin menjalani kehidupan dengan tenang, bahagia, gembira dan sentiasa memberi manfaat. Kenapa? Sebab modal utama dalam hidup kita ialah hati yang bersih, yang bahan asasnya hanyalah kasih sayang tanpa syarat. Maka automatik apabila kita ada kasih sayang tanpa syarat, kita akan melakukan semua kebaikan ikut hukum syariat dan insya-Allah kita mengharapkan syurga tanpa hisab. Tentunya untuk capai tahap ini tentunya ada proses yang banyak. Tetapi yakinlah insya-Allah bersama bonda 90 hari kita akan jalani sedikit demi sedikit, tingkatkan kesedaran kita sedikit demi sedikit. Apabila kita bertambah sedar, kita akan nampak lebih banyak keindahan. Bayangkan macam kita naik kapal terbang kan, mula-mula nampak airport saja. Lepas tu nampak rumah, lepas tu nampak gunung, lepas tu nampak awan, semakin cantik apabila kesedaran semakin tinggi. Kesedaran itulah kesedaran ketuhanan. Dan kita buang jauh-jauh kesedaran keegoan yang tentunya membawa sampah dalam jiwa kita, memberi keladak dalam hati kita. Dan sebab itu kita akan menjadi orang yang stres, yang sangat tidak boleh menjalani dengan tenang. Jadi kita sekarang nak ambil gambar kita dan audit diri kita dan lihat selepas 90 hari insya-Allah anda semua tak kenal diri anda lagi, apalagi orang keliling, sebab anda menjadi orang yang sangat berbeza dengan kehidupan berbeza dan memberi kesan yang berbeza pada orang di sekeliling anda.